Hai sis, tengah jalan dengan abang diri ke? Tak, ini boyfriend I. Outfit dia nampak rapi lah. I kata dengan dia jangan pakai macam ni. Nak keluar pergi dating ke? Yeah, and also beli barang lah. Boleh tak sis rate outfit dia sekarang ni berapa? I would say 5 out of 10. Cuba rendahkan lagi sebab saya rasa macam tak apa-apa. For me macam like negative one lah, I would say. Oh, negatif Yeah, one dah. Nampak tak perempuan tukar fikiran. So, nak kita belanja outfit tak? Siapa tak nak kalau belanja? Boleh? Okay. Apa red flag partner bro? Basically red flag dia whenever I tanya dia apa-apa simple, dia tiba-tiba melenting. Dia cepat terasa. Tapi dia tak menunjukkan lah, tapi dah tahulah dia dah marah. I think selalu last minute. And like I'm prepared macam tu. First date, you guys keluar outdoor ke indoor? Outdoor Outdoor, kenapa? Suka merempet lah? suka merempet. Banyak. First date kita orang pun saya bawa dia pergi mamak. Kawan saya Aiman dia suruh kita tengok first tengok dia ada maintenance ke tak. Bijak ni, laki bijak ni. Siapa lagi clingy? 1, 2, 3. Saya. Lama, lagi clingy muka dah ganas dah jambang ada misai semua ni. Itulah tu, muka ganas tapi hatinya number boy lah. Yalah kalau saya nak pergi mana-mana ke saya tanya dia lah dia nak ikut ke tak. And dia selalu minta update. So sometimes I feel macam a bit give me space. Okay, so macam mana perasaan lepas dah tukar outfit handsome-handsome macam ni? Min, I rasa happy lah obviously. Dah boleh confident keluar dengan dia yang old money macam tu gitu. Cuba tengoklah style dia pun, I feel more confident lah. So I feel happy lah dengan this makeover. Thank you sis Pile.